Go. Okey, bismillahirrahmanirrahim anak-anak. Tengok cara kaedah yang kedua. Okey? Dah ready? Dah. Okey. Awak kena buat tak kotak-kotak ni? Tak payah. Buku awak dah ada kotak-kotak dah. Cuma awak kena gariskan untuk jadikan dia frame besar sahaja. Kemudian ingat kena buat apa ni? Silang dia. Buat lorong dia. Tengok ada lorong 1, lorong 2, lorong 3, lorong keempat. Dah sedia? Okey, jom kita nak cuba jawab. Sama, mesti ada up and down. Okey, soalan pertama, 7 darab 4. Berapa 7 darab 4? 28. Tulis apa? 2 dekat atas, 8 dekat bawah. Nampak? Soalan kedua, 3. Tak dengar? 3 darab 4. Mana 3 darab 4? 12. Nak tulis berapa? 1, 2. Mesti ada 1 kat atas, 1 kat bawah. Soalan yang ketiga. 4 darab 4. Berapa? 16. 1 kat mana? Atas. 6 kat mana? Okey. Sekarang ni kita tengok lorong. Ni lorong 1, ni lorong yang kedua, ni lorong yang ketiga, ni lorong yang keempat. Jom kita nak tambah. Kita nak buat apa? Tambah. 8. 8 saja. 2 dengan 2. 2 tambah 2. 4. 6 dengan 1. 6 tambah 1. Dah siap ke? Belum. Ada yang terakhir, Sah. Boleh tak tinggal jawapan macam ini? Tak mau. Buat tanda sama dengan 1748. Fahim tu? Contoh yang kedua. Sama. Si PE. Nak kena buat penan baru ke? Tak payah. Guna penan yang dah ada. Jom kita cuba. 6 darab 4. Berapa? Mana? Berapa? 24. 2 kat mana? 2 kat atas, 4 kat bawah. Dah siap ke? Belum. Soalan seterusnya. 5 darab 4. Mana 5 darab 4? 20. Tak dengar? 20. 2 kat mana? 2. Kosong. Seterusnya. 7 darab 4. Mana? Nak tulis macam mana? 2 darab 4. Dah siap jawab? Belum. Kita nak turunkan jawapan. Lorong nombor 1 ada siapa? Lorong yang kedua ada siapa? Tengok. Kosong dengan 2. Hah? Kosong tambah 2? 2. Ada 8 dengan 2. 8 tambah 2? 10. Macam nak tulis 10? Okey. Kosong dekat bawah. 1 naik pergi rumah kotak yang lain. Okey, sekarang yang terakhir sekali. 2 tambah 1? 3. Jawapan dia? Turunkan sama dengan salin semula. 3024. Fahim tu? Jelas? Itulah dia kaedah lain untuk dah